isu negara. Pergilah. Opa kena tanda tangan. Kat sini. Borang Upin mana? Apa yang kau buat ni? Borang Upin hilang. Kau ni cuai lah. Tak dapat pergi, baru tahu. Mana Upin letak? Cuba ingat betul-betul. Tadi cikgu bagi. Upin letak atas meja. Cikgu suruh simpan. Upin. Cepat, Upin. Upin terlipat. Kapal terbang tu. Tak dapat pergi zoo. Aku tak tahu. Itulah, cuai. Cikgu dah suruh simpan terus. Benda penting jangan buat main. Tapi sekarang macam mana, Opa? Macam tu lah. Aduh! Ini saya punya, Cikgu. Terima kasih, Cacik. Upin, mana borang? Dah hilang. Tapi Opa dah tanda tangan kat situ. Boleh kan, Cikgu? Bolehlah. Selamat kau, Upin. Lepas ni jangan cuai. Hei, belum pergi, borang dah hilang. Bila pergi, jangan diri pula hilang. Wah, marvelous, Cikgu. Marvelous itu pantun. Ingat, Upin? Besar, anak Speed pun berubah menjadi... Dah habis. Ipin, seronoklah cerita ni. Kau nak baca? Nak. Buku kau mana? Kau dah habis baca ke belum? Bagilah aku baca pula. Dah lama habis. Kejap, ambil cepat. Cari kat sana. Ish, mana buku ni? Mana kau letak? Cuanya. Kan Opa dah kata, jangan letak merata-rata. Ish, bisinglah kau. Tolonglah cari. Tak tahu. Dah hilang. Habislah. Abang Salim marah nanti. Ish. Di mana kali terakhir kau nampak buku tu? Atas meja ni. Masa tu ada banyak buku. Sekarang satu pun tak ada. Suspek pertama. Opa. Opa! Oh, mak kau! Apa? Nak tanya, Opa ada nampak buku kancil yang bijak? Ish, tak. Suspek kedua, Kak Ros. Kak! Akak ada nampak buku kancil yang bijak? Tak. Bukankah akak yang kemas menjeran duit kita orang? Ya? Jadi? Jadi, akak mesti nampak buku itu. Tak. Akak, betul-betul lah. Buku Ipin hilang. Isu kena pulangkan. Nanti kena denda. Itulah. Cuai lagi. Dah berapa kali pesan? Jaga barang elok-elok.
Ha, benda RM10. No. 10 sen, 20 sen, 30 sen. Dah cukup. Nah, baki. Terima kasih. Lain kali, hilangkanlah lagi. Tinggal 10 sen je. 10 sen pun berharga. Betul. Hai, monyok je. Duit tabung dah habis. Bayar denda. Ipin hilangkan buku kancing yang bijak. Mana pula hilang? Opah jumpa bawah katil tadi. Ruginya. Semua sebab kita cuai. Tahu tak apa. Tak sabarnya. Amboi, sukanya. Besok jangan liat nak bangun sahur. Yelah, akak tak payah kejut. Kita orang akan bangun sendiri. Opa, sahur pukul berapa? Pukul 5. Ros, kejutkan adik-adik kau. Biarkan opah. Dia orang nak bangun sendiri konon. Tak baik buat macam tu, Ros. Kejutkan orang makan sahur dapat pahala. Betul. Tahu tak, bulan puasa kita kena banyakkan amal ibadat. Ha, dengar tu. Dengar. Amal ibadat tu apa? Sembahyang, mengaji, bersedekah, semua tu. Faham? Makan je tahu. Ros, bulan puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Percakapan, pendengaran, penglihatan, semua kena jaga. Baru dapat pahala. Faham? Yang selalu menyaka adik-adik pun kena kurangkan. Baik, opah. Ha, makan lekas. Jangan lupa baca niat. Senang puasa. Saya suka. Ada bazar Ramadan. Amboi, sukanya. Macamlah dia puasa. Apa? Tak ada apa-apa. Aku pun suka. Ada banyak kuih, donat, kek. Sedapnya. Belanja aku sekali. Tak boleh. Banyak lagi aku nak beli. Ayam bakar, ayam pecik, Ayam goreng. Betul. Beli di gerai aku, ada ayam golek lagi. RM2. Mestilah tak. Rugilah aku. Sudah. Jangan asyik cakap pasal makanan. Kamu kan puasa. Apalah Ihsan. Tengok Fizi. Kesian dia. Sampai meleleh air liur. Fizi. Mana ada? Opa kata. Bulan puasa. Kalau asyik bercakap pasal makanan sampai orang yang mendengar terteliur, nanti kurang pahala. Kurang pahala? Ni semua kau punya pasal. Kau yang cakap pasal makan, bukan aku. aku tak sengaja. Opa kata lagi. Puasa tak boleh marah-marah. Nanti lagi kurang pahala. Iya,
Orang berpuasa harus banyak sabar. Dengar tu. Habis palaku. Kenapa, Kenapa? Alamak. Apa ni, Jajit? Rusak pula aku. Maaf, saya dah sengaja. Ganti balik. Apa saya panggil? Saya pergi dulu. Jajit! Oi, buat apa tu? Kejar janji. Aku nak ke mana? Nak tengok lembu sapi. Nak ikut? Tak nak. Tak nak dah. Kenapa nak tengok sapi? Hari raya nanti, Atuk nak sembelih lembu. Atuk pergi dululah. Sembelih lembu? Sapi? Hai, saya Upin. Ini adik saya Ipin. Betul-betul. Ini kisah kami sama. Jual. Bahagian 3. Apa? Kita orang nak pergi zoo negara. Pergilah. Opa kena tanda tangan. Kat sini. Borang Upin mana? Apa yang kau buat ni? Burung Upin hilang. Kau ni cuai lah. Tak dapat pergi, baru tahu. Mana Upin letak? Cuba ingat betul-betul. Tadi cikgu bagi. Upin letak atas meja. Cikgu suruh simpan. Upin